السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد, bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tajuk kita hari ini adalah mengenali diri sendiri, jalan menuju ketenangan hati. Dalam perjalanan hidup kita ni yang penuh liku-liku, manusia ni seringkali tersesat, bukan kerana jalannya gelap, tapi kerana mereka tidak kenal dengan diri mereka sendiri. Kita sanggup melangkah jauh mencari makna kehidupan, sedangkan kunci ketenangan itu sebenarnya sudah ada pun dalam diri kita sendiri. Apabila seseorang dia kenal dirinya, maka dia tidak akan merasa asing dengan asal usulnya. Dia faham apa yang benar-benar diperlukannya dan mampu membezakan antara perkara yang menguatkan jiwanya atau merosakkannya secara perlahan-lahan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia pernah berkata, ditulis dalam Madarijus Salikin, katanya, man arafa nafsahu bil-dha'fi arafa rabbahu bil-quwwah, wa man arafa bil-ajzi arafa rabbahu bil-qudrah, wa man arafa bil-dhulli arafa rabbahu bil-izz, wa man arafaha bil-jahli arafa rabbahu bil-ilmi. Siapa yang kenal dirinya sebagai makhluk yang lemah, maka dia akan kenal Tuhannya sebagai yang maha kuat. Jadi macam mana kita kenal diri kita sendiri? Siapa yang dia kenal diri dia ni lemah, maka dia akan merasakan Tuhannya maha kuat. Siapa yang mengenali dirinya sebagai tidak berdaya, maka dia akan mengenal Tuhannya sebagai yang maha berkuasa. Saya ambil contoh umat Islam di Gaza. Mereka sedang berhadapan dengan kuasa besar dunia, kuasa besar dunia. Jadi mereka rasa mereka tidak berdaya, lalu mereka serahkan kepada Allah, kerana mereka merasakan Allah lah Tuhan yang maha berkuasa, yang mampu untuk berhadapan dengan siapa saja. Jadi siapa yang kenal dirinya sebagai tidak berdaya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, maka dia akan kenal Tuhannya sebagai yang maha berkuasa. Siapa yang kenal dirinya sebagai hina, maka dia akan mengenal Tuhannya, Tuhan yang maha mulia. Siapa yang mengenal dirinya sebagai jahil, maka dia akan mengenal Tuhannya yang maha mengetahui. So begitulah manusia bagaimana dia kenal dirinya sendiri. Dan kenal diri ni, dia bukan sekadar kita meraihkan kelebihan diri kita, faham kelebihan diri kita, tapi juga kita perlu ada keberanian untuk melihat kelemahan diri kita dengan jujur. Bukan sekadar tahu kelebihan, kita juga perlu jujur mengetahui kelemahan diri kita. Jadi melalui kejujuran itulah hati ni dia akan jadi lebih tenang, hati akan jadi lembut dan sedar akan segala kekurangan yang ada pada diri kita, dan akhirnya kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa langkah untuk kita kenal diri kita sendiri. Pertama sekali, kena kita faham unsur asas penciptaan diri kita. Manusia ni makhluk yang Allah jadikan istimewa, kerana manusia ni dikurniakan akal, dipikulkan amanah, dan diangkat sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, manusia, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemuliaan yang Allah jadikan ni, dia bukan kosong tanpa asas. Salah satu sebabnya adalah manusia ni diciptakan dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani ni jasad. Allah berfirman, min ayatihi an khalaqakum min turab, dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Jadi jasad kita ni dari tanah. Jasad kita ni dia perlu makanan, perlu minuman, perlu tempat tinggal, perlu rehat, perlu penjagaan. Jadi semua keperluan ni adalah bukti bahawa manusia ni lemah dan sentiasa bergantung pada Allah. Tentang unsur rohani pula, roh, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang roh, maka jawablah bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi roh ni adalah tiupan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun roh ni dia tak nampak, tak boleh disentuh, roh inilah yang menggerakkan iman, roh inilah yang menggerakkan hati kita dan tujuan hidup kita. Siapa yang hanya sibuk menjaga keperluan jasmani dan dia tidak pedulikan keperluan rohaninya, maka sebenarnya dia telah merosakkan keseimbangan dirinya sendiri. Ada orang dia hanya jaga keperluan jasmani dia je, kan? Jasmani kita dah sebut kan, apa keperluan jasmani? Keperluan jasmani ni makan, minum. Dia sangat peduli dengan keperluan jasmani, tapi keperluan rohani dia tu dia tak kisah, kan? Contoh, kalau makan, kalau lapar, cepat je pergi makan. Kalau dahaga, cepat je pergi minum. Tapi kadang-kadang roh dia bukan sekadar kelaparan, bahkan kebuluran, dia tak kisah pun. Ada orang yang jasmaninya sihat, sihat kerana dia jaga, bukan sekadar makan minum, bahkan siap pergi gym, jogging, brisk walk, pergi gym, ada bicep, tricep, kan, badan berketul, tapi mungkin rohaninya sedang kebuluran. Ada orang yang jasmaninya lemah, kan? Kadang-kadang orang mari masjid ni, poket kanan ubat 3 serangkai bawa sekali, poket kiri inhaler kan? Tapi mungkin rohaninya kuat. Jadi begitulah, ada orang yang dia sangat kisah dengan jasmaninya, tapi dia tak peduli tentang rohaninya. Boleh jadi jasmaninya kuat, kelihatan kuat, tapi rohaninya bukan sekadar kelaparan, bahkan sedang kebuluran, malangnya dia tak sedar. Jadi kita kena, yang kedua, kita kena kenal keperluan pokok diri ni, keperluan jasmani, keperluan rohani. Seperti yang kita sebut, keperluan jasmani ni jasad apa? Makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kan? Ini asas untuk kita hidup. Allah berfirman, Allah tahu, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tahu, makan dan minumlah dan jangan kamu melampau. Keperluan jasmani ni memang Allah suruh makan, Allah suruh minum, tapi jangan sampai melampau. Mungkin membazir, kan? Ramai lagi orang miskin, dia bermewah-mewah, mungkin, kan? Begitulah disebut sebagai melampau. Baik. Keperluan roh pula, kan? Roh ni makanan dia bukan macam makanan jasad, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bukan begitu. Roh ini makanan dia ialah apa ni? Ilmu, ibadah,
Zikir itu makanan bagi roh. Imam Ahmad rahimahullah, dia pernah mengungkap, dia kata an-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab, lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am ila at-ta'ami wasyarabi fi al-yawmi marrah aw marratain wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasi. Kata dia, manusia lebih perlukan ilmu, yakni ilmu agama, berbanding keperluan mereka terhadap makanan dan minuman. Ini kerana seorang hanya memerlukan makanan atau minuman sekali atau 2 kali sehari, sedangkan keperluan mereka terhadap ilmu adalah sebanyak helaan nafasnya. Dia kata begitu. Maksudnya keperluan rohani ni dia lebih besar daripada keperluan jasmani. Tapi malangnya orang lebih fokus pada keperluan jasmani, dia lupa kepada keperluan rohani dia. Tuan-tuan, tanpa ilmu ni dia makanan bagi rohani. Tanpa ilmu ni kita akan jadi sesat. Tanpa ibadah, roh akan jadi kosong. Sebab tu Allah menegaskan tujuan hidup kita ni. Allah kata apa? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tuan-tuan, ni tujuan Allah cipta kita. Kenapa kita hidup di muka bumi ni? Soalan ni sepatutnya anak-anak kita boleh jawab. Kalau dah dewasa tak boleh jawab, lagi teruklah. Kesilapan sebenar, kesilapan siapa? Kita. Kerana kita tidak memberitahu, tidak menyedarkan anak-anak kita tentang tujuan Allah cipta kita di muka bumi ni. Maka tuan-tuan, dia hidup tanpa asas yang penting ni. Allah cipta manusia ni untuk apa? Allah tahu, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri. Saya tak suka ambil terjemah yang untuk beribadat. Sebab orang kita ni bila sebut beribadat, dia sempitkan. Dia nampak salat, puasa, zakat, haji, itu je. Tapi sebenarnya pengabdian ni adalah seluruh kehidupan. Itu pengabdian. Sebab tu ada orang kerja, saya bagi contoh, ada 2 orang kerja yang sama, masuk waktu sama, keluar waktu sama, kerja dia pun sama je, gaji pun sama je, bos pun sama. Seorang boleh dapat pahala ibadah, seorang lagi tak dapat apa-apa. Yang seorang dapat pahala ibadah ni kerana dia faham apa tujuan dia dihidupkan. Dia pergi kerja tu untuk apa? Nak cari rezeki, untuk bagi anak isteri makan. Dia faham. Maka dia boleh dapat pahala ibadah kerana kerja itu merupakan pengabdian dia terhadap Allah. Jadi seluruh kehidupan ni adalah pengabdian. Sebab tu tuan-tuan, sepatutnya anak-anak kita ni boleh jawab apa tujuan Allah cipta kita di muka bumi ni. Sebab kalau mereka tak tahu tujuan, mereka hidup, tuan-tuan bayangkan, tanpa ada tujuan yang sebenar. Jadi kesilapan tu, kadang-kadang kesilapan tu datang daripada mak dan ayah yang tidak menyedarkan anak-anak tujuan kehidupan Allah cipta mereka di muka bumi ni. Jadi hidangan untuk roh ni, macam kita sebutkan, zikir, baca Quran, menuntut ilmu, sentiasa mendekatkan diri pada Allah, ni semua makanan bagi roh. Yang ketiga, kita kena kenal perkara yang merosakkan diri kita, sama ada merosakkan jasmani ataupun merosakkan rohani. Kalau merosakkan jasmani ni, termasuklah ambil makanan yang haram umpamanya. Kalau tuan-tuan tengok di Facebook ada apa, halal inquiry, ada page, dia tunjuk orang Melayu Islam di Malaysia ni tak peduli, sebahagiannya tak kisah pun makan kat mana pun, tak kisah. Tuan-tuan, boleh atau tidak kalau kita pergi makan kedai orang kafir yang ada cop halal jakim, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah kan? Tuan-tuan duk makan biskut apa semua tu, bukan orang Islam pun buat.
Tapi ada cop halal kan, kita beli, maka boleh. Tapi kalau dia tak ada cop halal jakim, kita gagah pergi juga, kita kena tanggung dengan Allah Ta'ala kalau makanan dia tidak halal. Kalau kedai orang Islam tak ada cop halal jakim, boleh kita pergi makan? Boleh lah kan? Sebab orang Islam ni dia faham konsep halal haram. Dia tahu mana nak cari ayam kan? Dia tahu mana nak cari benda-benda halal ni untuk bahan-bahan dia, dia tahu kan? Pada kebiasaannya begitu. Tapi ada sebahagian orang dia tak kisah kan? Dengar mi Hainan kan, orang bukan Islamnya, tak ada cop halal jakim, pergi makan, pantang viral, pergi beratur 2 jam pun tak apa kan? Padahal kalau nak makan makanan yang bukan Islam ni, Cina bukan Islam ni, banyak je kat Malaysia kan. Tapi tak, dia pantang viral. Ada sebahagian orang dia tak kisah pun bab tu. Kadang yang pergi ni dengan pakai kepiahnya, dengan tudung labuh pun ada, tak kisah. Baik. Begitu juga seseorang mengambil makanan yang berbahaya kan? Apa saja makanan yang berbahaya kan? Kita tak jaga tubuh badan kita, ini juga perkara yang boleh merosakkan jasad kan? Termasuklah rokok kan? Termasuk rokok lah. Kalau sebut rokok ni ramai orang marah pula kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya apa hukum rokok, saya tak pandai kan? Kalau ikut majlis fatwa kebangsaan haram lah kan? Senang cerita, saya tak pandai bab tu kan? Kata haram. Cuma ada orang kata bukan makruh ke kan? Sebab apa? Sebab dia tak ada ustaz merokok, ustaz tu kata makruh. So sekarang ni tuan-tuan tepuk dada, tanya iman. Kalau tanya selera senang je. Kalau tanya selera, tuan-tuan nak hukum apa rokok? Haram ke makruh? Kalau tanya selera, nak makruh, tuan-tuan pergi tanya ustaz yang merokok. Kalau tuan-tuan nak makruh, pergi tanya ustaz yang dia merokok kan? Takkan haram kot aku nak hukum. Dia yang memang nak hukum makruh, bukan dia jujur nak pergi tanya. Pergi tengok ustaz ni macam Daniel 20 dalam poket ni, pergi tanya kan? Pergi tanya, dapat makruh. Baik, jadi tuan-tuan, kalau bagi saya lah kan, bab merokok ni dia ada 2 golongan. Satu yang merokok sebelum fatwa dikeluarkan kan? Ni hak orang tua-tua dah merokok lama, tahun 60-an 70-an, fatwa pun tak keluar lagi, dia dah merokok. Bagi orang macam ni, mereka ada sedikit kelonggaran. Walau bagaimanapun, cubalah untuk berhenti kan? Cuba untuk berhenti. Katalah target bulan ni 20 batang, bulan depan target 19 batang, bulan satu lagi target sehari 18 batang je. Sampai 18 batang ni Allah ambil nyawa dia, sekurang-kurangnya dia ada jawapan dengan Allah Ta'ala, dia cuba untuk berhenti. Tapi bagi orang yang merokok selepas fatwa dikeluarkan, maka ada masalah dari situ kan? Fatwa dah keluar, digagah juga. Tapi walau bagaimanapun, saya faham benda ni sukar, tapi berusahalah untuk berhenti. Itu je kan? Saya bukan keras bab ni, cuma saya sebut berusahalah untuk berhenti kan? Tapi kalau keras tu, kalau dia asap dia ganggu orang lain, yang tu memang saya ni kan? Kadang di toilet R&R dia boleh merokok dalam toilet, kita nak masuk, kita tak boleh lari mana-mana dah. Kita dipaksa untuk nak hidu asap rokok dia tu. Saya berapa kali saya menjerit dalam toilet R&R, woi, siapa merokok ni? Saya masuk kereta, saya beritahu lah kat isi saya, cerita macam tu. Dia, abang jangan macam tu, abang ustaz, nanti orang kata apa. Tak, itu hak saya. Saya tak ada tempat dah nak pergi mana. Takkan nak pergi belakang arena toilet tu, belakang kat pokok kencing kat situ kot. Dah disediakan toilet kan.
Masuk toilet, dia perasap pula dalam toilet. Dia paksa kita untuk hidu asap dia. Macam ni saya keras. Tapi kalau untuk dalam masjid ni, saya hanya sebut, tuan-tuan berusahalah untuk berhenti. Itu saja. Kan? Usaha untuk berhenti. Kurang-kurang kita ada jawapan kepada Allah Ta'ala. Begitu juga mengamalkan tabiat menjejaskan kesihatan. Kan? Gula. Saya bukan kata stop langsung. Kan, kurangkan, sebab orang Melayu ni dia biasa pada kecil sampai besar kan, semua benda manis belaka. Saya terkurangkan. Jadi tubuh badan kita ni amanah, sebab Nabi kata fa inna li jasadika alaika haqqan, sesungguhnya tubuh badanmu mempunyai hak ke atas dirimu. Ada hak. Jadi jasad ni amanah Allah yang Allah suruh jaga. Namun walaupun kita sebut benda yang merosakkan jasad ini suatu yang bahaya, ada yang lebih bahaya lagi, iaitu merosakkan rohani. Sebab tu saya sebut kan, kadang-kadang orang fokus yang merosakkan tubuh badannya, dia rokok tak, kan, apa lagi, pergi gym, makan suplemen, kan, brisk walk, jogging, tapi rohani dia tak peduli. Ini lagi teruk, ini lagi teruk lagi. Kan? Sebab bila roh rosak, maka kompas kehidupan kita juga terus akan rosak. Antara perosak utama roh ni adalah dosa dan maksiat. Kan? Sebab dosa ni dia racun pada hati. Setiap kali dosa dan maksiat dilakukan, satu titik hitam akan mengotorkan hati. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Kata Nabi, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, akan ditanda satu titik hitam pada hatinya. Hari ini berapa dosa kita buat? 100 dosa, 100 titik hitam. Kan? Sekiranya dia meninggalkan dosa itu, dia istighfar dan dia bertaubat, hatinya akan dibersihkan semula. Kalau dia taubat, bersih semula hati dia. Kalau dia istighfar, dihapuskan sedikit demi sedikit. Kan? Boleh jadi dosa 100, tapi dia istighfar 101. Kan? Gitulah hatinya akan dibersihkan. Sebab tu nasihat buat diri saya dan pada kita semua, seringlah istighfar. Istighfar ni bukan hanya selepas salat saja. Istighfar boleh berlaku kita naik motor, kita naik kereta, naik kenderaan, kan? Boleh kita istighfar. Sebab istighfar ni mampu untuk membersihkan hati kita yang telah di titik noda hitam tu. Baik. Namun kata Nabi, jika dia kembali berbuat dosa, titik hitam itu akan bertambah sehingga menutup seluruh hatinya. Kata Nabi, itulah ar-ran yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah kata, sekali-kali tidak, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dengan sebab perbuatan yang mereka kerjakan. Allah sebut hati ni dia boleh tertutup, hitam seluruhnya, kan? Maksudnya dia tak mampu untuk nak dapat cahaya hidayah, kan? Kerana dah tutup habis lah, diselaputi, diselaputi, kan? Hati dia dah hitam sangat dah. Sebab tu kadang-kadang orang yang hatinya masih ada ruang cahaya iman, dia akan pelik dengan sebahagian orang boleh buat sesuatu yang di luar pemikiran kita. Saya pernah tengok ada satu kes tu di negara jiran. Ada 3 orang lelaki tu, dia bawa balik perempuan tu. Kemudian 3 orang ni rogol. Dah rogol, mereka seksa, masukkan kayu dalam kemaluan perempuan tu. Kemudian mereka takut lagi, mereka potong tubuh badan, bakar, kemudian mereka buang ke hutan. Kita ni kadang bila kita tengok kes-kes macam tu, kita rasa gamak dia buat macam tu. Dia boleh sampai hati tu. Dari satu perbuatan kepada satu perbuatan, tak cukup kerat,
bakar tak cukup bakar, kita kata dia sanggup buat macam tu. Inilah yang Allah sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah dah sebut kan, mereka ni tuan-tuan, sekali-kali tidak apa yang mereka usahakan itu telah menutup hati mereka. Mereka tak ada rasa dah. Yang kita rasa tu kenapa? Sebab kita masih ada ruang lagi. Bagi orang yang sudah tidak ada ruang, hatinya telah hitam, diselaputi dengan noda dosa ni, maka dia tak kisah, dia tak ada rasa dah, dia buat tu. Baik. Kemudian yang kedua, lalai daripada zikir dan ibadah. Roh yang ketandusan zikir ni, ketandusan doa, dia akan jadi lemah seperti mana jasad yang kebuluran. Tuan-tuan, jasad, cuba kalau kita tak makan 2 hari, dia jadi lemah, longlai, melepek orang panggil kan, tak larat, 2 hari tak makan. Itu jasad. Dia sama dengan rohani. Kalau rohani tidak diberi makannya, zikir, ibadah, baca Quran kan, solat, tak diberi makanan itu, sebenarnya rohani dalam keadaan lemah, longlai, tak larat. Tapi ramai orang yang tak ambil peduli dan tak kisah tentang rohaninya. Allah sebut, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang melupai Allah, melupakan Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Allah tu jangan jadi seperti orang yang lupa pada Allah. Orang lupa pada Allah ni apa? Allah suruh buat, dia tak buat. Lupa tu. Lupa pada Allah. Yang Allah larang, dia buat belaka. Dia buat belaka. Lupa pada Allah. Jadi kalau berterusan, dia lupa pada Allah. Yang Allah suruh, dia tak buat, berterusan. Allah larang, dia buat berterusan. Maka sampai satu ketika, Allah sebut, fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Macam mana mereka lupa pada mereka sendiri, tuan-tuan? Kalau mereka buat, contoh kita ambil dosa besar, zina ni, tuan-tuan, dia punya seronok berapa lama? Katalah sejam lah dia mula tengok apa semua kan, sejam lah kata. Tapi yang dia nak kena ke akhirat tu berapa lama? Jadi tuan-tuan, dia tak kisah tentang yang dia akan kena di akhirat tu kerana keseronokan yang sementara. Dia tak peduli. Jadi dosa-dosa, contoh dosa besar dia buat ni tuan-tuan, maka dia jadi tak kisah. Sedangkan yang akan kena seksa esok siapa? Dia. Maka Allah jadikan dia lupa pada dia sendiri, sedangkan yang akan kena esok adalah dia. Jadi apabila lupa pada Allah, kita ni akan jadi hilang arah, lupa matlamat hidup, akhirnya hanyut dalam kerugian diri kita sendiri. Kemudian kita bincang tentang syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syahwat ni tuan-tuan, kita maklum dah. Kita maklum itu nafsu kan, syahwat. Tapi syubhat ramai orang tak kisah. Sedangkan syubhat ni tuan-tuan, syubhat ni dia merosakkan pemikiran. Syubhat ni dia merujuk kepada kesalahfahaman, kekeliruan, ataupun pemikirannya jadi samar-samar tentang agama dia sendiri. Secara ringkas, syubhat ni dia berasal pada perkataan yang maksud samar-samar ataupun yang menyerupai. Maksudnya dalam urusan agama ni ialah perkara batil yang dibungkus nampak seperti al-haq. Benda salah tapi nampak macam betul. Itu syubhat. Jadi tuan-tuan, bagaimana syubhat ni boleh merosakkan pemikiran? Sebab apabila seseorang ni disusupi oleh syubhat ni, akan berlaku 3 fasa kerosakan. Pertama, lahirnya rasa ragu-ragu dalam diri dia. Dia skeptikal terhadap agama. Seorang yang asalnya dia yakin tentang hukum Allah. Bila saya sebut hukum Allah, tuan-tuan, ada sebahagian orang dia salah faham. Bila sebut hukum Allah, dia ingat hudud. Tak. Hukum Allah ni luas. Apa yang halal, haram, yang Allah suruh, Allah perintah, itu semua termasuk dalam hukum Allah. Jadi ada orang dia ragu-ragu dengan hukum Allah ni. Tiba-tiba dia mempersoalkan,
selepas dia baca ataupun dia dengar hujah-hujah yang berbentuk falsafah ni mengelirukan. Saya tengok ada seorang di Penang kan, ni ajaran falsafah ni, malah nak sebut nama. Ada yang rambut afro pun kan di Penang. Lipat ke apa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dia dengar dia cerita agama, dia ada whiteboard bermula satu titik je, habis dia punya kuliah tu berselirat, berserabut. Begitulah pemikiran dia, dan dia ajar orang begitu. Tapi malangnya, kadang-kadang dia punya live ni beratus orang tengok pada mula sampai habis. Dahsyat. Saya ni tuan-tuan, kalau saya sendiri-sendiri buat live, ni tak apalah sebab ada kan? Kalau saya saja buat live, 5 minit pertama 10 orang, 5 minit kedua cakap seorang-seorang. Tapi dia boleh beratus. Dengan pemikiran yang serabut begini, beratus orang pada mula sampai habis. Baik. Kemudian kabur antara hak dan batil. Tuan-tuan, pemikiran ni dia jadi keliru sehingga dia tak dapat bezakan mana satu sunnah, mana satu bid'ah. Dia tak erti nak beza. Tu yang boleh dengar orang kata, kalau nak semua bid'ah, jangan naik kereta lah, Nabi naik unta. Dia keliru. Dia sendiri keliru. Mana satu sunnah, mana satu bid'ah, dia pun keliru. Mana satu halal, mana satu haram, dia keliru. Dan lebih malang lagi apabila seseorang itu akhirnya dia pergi ke satu noktah, dia membenarkan yang salah. Itu lagi dahsyat. Sebab dia banyak mengikut logik. Jadi logik akalnya dijajah dengan syubhat, dan dia mula menggunakan logik itu untuk menghalalkan perkara-perkara yang jelas dilarang oleh agama. Jadi contoh-contoh syubhat akidah. Syubhat ni tuan-tuan, yang paling bahaya adalah syubhat dalam akidah, bab akidah. Syubhat pluralism agama, ataupun pluralisme agama. Fahaman semua agama sama. Tuan-tuan mungkin pernah dengar orang cakap macam ni, orang kata semua agama mengajar kebaikan, semua agama ni ajar kebaikan, Tuhan tu satu, cuma cara kita sembah yang berbeza. Pernah dengar tu kan? Dia kata semua agama ni sama, semua ajar kepada kebaikan, Tuhan ni satu, cara menyembah je beza. Jadi tak adil untuk kita kata satu agama je yang betul yang masuk syurga. Tak adil cakap macam tu kan? Dan yang cakap macam ni, yang dia mengaku Islam kan? Mengapa perkara ni merosakkan? Hujah ni macam dengar macam toleransi lah, tapi sebenarnya dia merosakkan akidah, kerana dia menafikan kebenaran mutlak Islam. Sebab Allah sebut inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna harfu taukid, sesungguhnya, sungguh-sungguh agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, surah Al-Imran ayat 85, Allah tahu, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak sekali-kali akan diterima daripadanya, dan pada hari akhirat kelak dia daripada orang yang rugi. Allah sebut, siapa cari agama selain Islam, dia tidak akan diterima daripadanya. Allah sebut kan. Kemudian syubhah liberalism, maksudnya akal melebihi wahyu kan. Contoh kan, dia kata Al-Quran dan hadis ni, benda ni lama, zaman dulu. Jadi zaman sekarang ni dah berubah kan. Jadi kita tak boleh pakai dah Quran dan hadis ni. Ni zaman dulu. Ni zaman moden, dia kata kita tak boleh nak berharap pada Quran dan hadis lagi. Jadi
Sedangkan Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah sebut pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku pada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untukmu. Maksudnya Allah sebut agama Islam ni dah sempurna sampai bila-bila. Kalaulah ditakdirkan dunia ni ada sampai tahun 3000, tahun 3000 tu pun Al-Quran dan hadis masih mesti digunakan dan masih relevan. Baik. Kemudian syubhah secularism dan agnotism. Ini yang ni meragukan perkara gaib, kan? Sebab ada orang dia kalau tuan-tuan pernah dengar orang cakap kita ni jangan terlalu taksub fikir dosa, pahala, syurga, neraka, alam barzakh, benda-benda tak nampak ni jangan taksub sangatlah. Fokus tentang kemajuan kita ni, kemajuan dunia. Selagi sains tak dapat buktikan benda tu wujud, maksudnya kita jangan percaya bulat-bulat, kan? Ada orang yang dia berfikir sampai macam tu. Syubhah ni dia meruntuhkan tiang iman. Sebab Allah sebut apa? Allah kata allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kata orang-orang yang beriman kepada perkara gaib dan dirikan salat serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Jadi sebelum Allah sebut tentang salat, Allah sebut tentang infak harta, zakat dan sebagainya, Allah sebut percaya dengan perkara gaib dulu, kan? Kerana tanpa percaya dengan perkara gaib, pahala, dosa, syurga, neraka ni, maka salat yang lain-lain semua tidak berguna ataupun sia-sia. Ini tiang kepada iman. Kemudian syubhah wasilah yang syirik. Ni minta doa melalui perantaraan makhluk, kan? Bentuk syubhah ni, kalau tuan-tuan pernah dengar ayat ni, dia kata kita ni orang awam, kita orang awam ni kotor, banyak dosa, kan? Jadi doa kita ni tak laku di sisi Allah. Jadi kita kena pergi ke kubur para wali ataupun orang saleh yang dah mati, minta mereka sampaikan hajat kita kepada Allah. Sebab mereka ni kekasih Allah. Pernah dengar macam ni? Dan ni lebih bahaya lagi. Sebab apa saya kata lebih bahaya? Sebab yang bawanya adalah ustaz-ustaz. Sebab tu lebih bahaya. Sebab yang bawa tu ustaz-ustaz. Kenapa saya kata bahaya? Tuan-tuan, dulu masyarakat Melayu di Malaysia ni, dia duk buat tu apa, mandi safar apa semua, ingat kan? Zaman dulu kan. Kalau tuan-tuan yang umur lebih daripada saya dah lalui zaman kan, mandi safar apa semua. Tuan-tuan, senang atau susah nak hapuskan mandi safar? Susah. Apa sebab susah nak buang mandi safar tu? Kenapa susah? Sebab tekongnya Tok Imam dan Ustaz. Bila tekong Tok Imam dan Ustaz, orang takkan Ustaz buat salah, kan? Takkan Tok Imam buat salah. Jadi tuan-tuan, apabila yang bawa itu adalah ustaz-ustaz, maka penerimaan masyarakat tu dia berbeza. Sebab tu kalau ustaz pun nak mokok juga, kalau kau tak tahan, kau mokok sembunyi-sembunyi. Jangan tunjuk kat orang lain. Sebab beza antara dia mokok sembunyi-sembunyi, itu dia dengan Allah. Tapi kalau dia mokok depan orang akan jadikan hujah. Orang tak bincang ayat, orang awam dia tak bincang Quran dan hadis. Dia tahu ustaz pun mokok. Takkan aku tak boleh. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok yang apa, saham cepat kaya apa semua kan, kadang dia ambil duta produk ustaz, pandai lah. Sebila duta produk ustaz, orang tak, tak betul tu, tuan haji ustaz tu, tuan syekh ada kat situ, duta produk, kan? Jadi bahaya. Maka ada golongan yang cuba bawa benda macam ni. Kalau tuan-tuan tengok geng-geng Brelwi di India kan, geng serban hijau tu sampai minta pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Minta betul. Kalau tuan-tuan tengok di Mesir, kubur apa, Ahmad Badawi, saya tengok video baru ni, seorang perempuan dia minta, wahai Syekh, kan, tolonglah sembuhkan anak aku. Minta terus, wahai Syekh yang dah mati tu, pergi kat kubur, tolong sembuhkan anak aku. Jadi tuan-tuan, benda ni dah mula nak bawa balik ke Malaysia, nak dihidupkan semula ke Malaysia. Kita nak bawa umat Islam ni ke arah mana? Jadi orang yang sebut, dia kata kita orang awam, kotor, banyak dosa, doa kita tak laku di sisi Allah. Sedangkan Allah sebut, ud'uni astajib lakum, minta padaku, aku akan kabulkan permintaan kamu. Allah tak kata, wahai ahli masjid, minta padaku. Allah tak kata, wahai orang saleh, minta padaku. Allah tak kata, wahai orang yang tidak melakukan dosa, minta padaku. Allah tak kata begitu. Maksudnya, dengan rahmat Allah, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, Allah suruh siapa saja minta pada Allah. Tuan-tuan, sebenarnya kita orang Islam ni kabel besar. Kabel kita siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah suruh minta langsung. Kalaulah Perdana Menteri dia jumpa kita, dia kata, ni, ambil ni nombor telefon ni, ada masalah je, WhatsApp saya, jangan malu, WhatsApp terus. Hari itu kita ada masalah, kita pergi WhatsApp driver dia. Tak cerdik lah. Perdana Menteri dah bagi nombor WhatsApp, kau ada masalah, kau call WhatsApp Perdana Menteri. Ini tak, kita WhatsApp driver dia. Tak cerdik lah. Ini Allah, ini bukan layak perbandingan dengan Allah Ta'ala. Cuma bila Allah sebut, ud'uni astajib lakum, minta padaku, aku akan kabulkan permintaan kamu. Tuan-tuan, benda ni, kalau tuan-tuan tengok masyarakat musyrikin zaman dulu, Lata wal Uzza umpamanya, dan patung-patung berhala yang lain, apa yang Allah sebut tentang pendirian mereka? Allah sebut mereka, tuan-tuan, mereka kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah kata, puak-puak musyrikin ni, mereka kata kami tidak menyembah mereka, melainkan mereka boleh mendekatkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Jadi tuan-tuan, maksudnya berhala-berhala ni semua perantaraan yang mereka rasa berhala-berhala ni boleh bawa doa-doa mereka ni pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ingat musyrikin tak percaya Allah? Percaya. Tapi mereka ada perantaraan. Tuan-tuan tengok Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Al-Walid bin Mughirah ni kafir lah, tak masuk Islam. Tuan-tuan, dia bersumpah guna nama Allah. Dia bersumpah tu guna nama Allah. Dia percaya ke Allah, tapi ada perantaraan. Ada perantaraan. Tuan-tuan, sebab tu saya sebut, kita nak bawa masyarakat kita ke arah mana? Pergi kubur-kubur Tok Wali. Kadang ada ustaz yang buat package pergi ke Indonesia, pergi ke kubur-kubur Wali Songo. Tuan-tuan, kita ni, kita duk letak, kadang-kadang orang tu, wali tu macam dia ahli syurga dah, yang layak untuk, kan? Tuan-tuan, orang tu dah meninggal, kita berdoa, kita doa mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa dia, Allah tempatkan bersama dengan orang beriman. Tapi dia confirm syurga ke? Tak. Kita confirm ke dia ahli syurga? Tak. Kita tak tahu nasib dia. Dia soleh, dia alim. Tidakkah kita melihat dalam hadis ada orang alim juga yang akan diseret masuk ke dalam neraka? Kita pun tak tahu nasib dia, kita pergi minta perantaraan melalui dia. Dia wali, siapa endorse dia wali?
Kalau Nabi, Allah endorse, ni Nabi. Tapi kalau orang kata tu wali, siapa endorse dia? Kita pun tak tahu nasib dia. Dan kemudian, sebenarnya orang yang mati harap doa orang hidup ke orang hidup yang harap doa orang mati? Orang yang mati mengharapkan doa orang hidup. Ini pergi gagah, pergi Allahu Rabbi, sangatlah merugikan. So syubhat-syubhat ini sangat berbahaya. Kita tak menuduh syirik, kita menuduh perkara ini boleh membawa kepada syirik. Walaupun dia kata kita bukan percaya orang yang mati ni bagi, kita percaya Allah Ta'ala yang bagi. Tuan-tuan, Mesir tu yang kubur Ahmad Badawi ke, yang tu mula macam tu lah. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit terus minta langsung, macam video yang baru ni saya juga share di Facebook. Minta langsung, wahai Syekh, sembuhkanlah anak aku, minta langsung pada orang mati tu. Baik. Jadi itu syubhat. Dia berbeza dengan syahwat. Syahwat ni dia menyerang nafsu, kan? Syubhat ni dia menyerang akal fikiran. Dia serang akal fikiran. Sebab tu syubhat ni sangat berbahaya. Dia merosakkan sistem kepercayaan dan cara berfikir. Minit ke? Berapa minit? 2 minit. Jadi syubhat ni dia merosakkan cara berfikir. Cara terbaik untuk kita nak rawat, nak benteng diri daripada syubhat adalah dengan menuntut ilmu agama yang sahih. Kan? Cari ilmu agama yang sahih, jangan mengarut ni. Kan? Baik. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tak menuntut ilmu agama ni, dia hati kosong. Dia tanpa ilmu mudah disusupi dengan kebodohan dan bisikan syaitan. Sebab ilmu ni dia adalah cahaya. Kejahilan ni adalah kegelapan. Sebab tu Allah taqul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kemudian last sekali, kena jaga pengaruh rakan dan sekitaran yang buruk. Sebab Nabi kata al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi kata agama seorang itu mengikut agama rakan karibnya. Oleh itu hendaklah setiap seorang pada kamu melihat siapa yang dijadikan rakan karibnya. So kalau kawan-kawan baik kita jenis macam tu, tuan-tuan, sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi. Sebab tu kalau nak kenal anak kita, tuan-tuan tengok siapa kawan rapat dia. Kan? Tengok siapa kawan rapat dia. Kadang depan kita dia pandai berlakon. Kan? Tapi tengok kawan-kawan baik dia. Macam orang dewasa ke? Orang kaki nombor ekor, dia takkan nak jadikan kawan baik dia Tok Imam. Tak matching. Tok Imam Allah miss 1 nombor, dia tak matching. Dia kena cari geng yang sekepala kak. Jadi begitulah rakan-rakan yang dekat ni dia sangat mempengaruhi. Kalau rakan dekat dia ni jenis syubhat yang banyak dalam pemikiran, ditakuti kita juga akan sangkut dengan syubhat-syubhat yang berbahaya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa saya mohon maaf, dan sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.